Korang tahu tak yang nasi kerabu ni pernah mendunia? Juara dunia pertandingan makanan tradisi di Dubai. Hari ni saya nak masak nasi kerabu ni. Tapi bukan saya seorang. Saya dengan coach dia, Chef Syafiq Sharom, kawan saya sendiri. Jom kita buat. First kita nak masak nasi dia. Ada beras, air kita telang. Lepas tu kita masukkan sedikit air. Carikan daun limau purut dan garam. Akhir sekali letak minyak kelapa darah. Dan masak macam biasa. Okey guys, tumis nasi kerabu kita perlu blendkan bawang dan juga halia. Lepas tu kita tumiskan dia, masukkan serai yang telah pun diketuk, cili giling dan juga kita masukkan ni asam keping, asam gelugur, gula nisan dan juga kita letakkan ni pudu Dan korang hirislah ulam-ulaman seperti kapsion di bawah. Ni yang penting guys, autentik ada ulam serai kayu. Nasi dah pun siap, jom mami kita hidangkan. Untuk nasi kerabu, kita perlukan kerabu ulam, nyo ikan, telur masin, sambal lada, kuah tumis dan juga keropok ikan. Tapi kan Syafiq, ini resipi autentik. Kira kat kampung-kampung macam ni lah, resipi autentik dia buat. Ada tak resipi yang kita boleh jual komersial? Tunggu, Ada ke tak ada? Ada. Tunggu guys, next episode